Aku perasan satu benda, orang yang pandai uruskan duit bukan semestinya orang yang gaji besar, tapi orang yang tahu ke mana duit dia pergi. Ramai orang kerja, banyak income, tapi bila duit datang, duit tu pun hilang. Sebab tu aku nak kongsi 3 tabiat simple orang yang betul-betul bijak urus kewangan dia orang. Yang pertama, simpan dulu baru belanja. Bila gaji masuk, orang biasa akan fikir apa aku nak beli. Tapi orang bijak akan fikir berapa aku nak simpan dulu. Kalau kontrol duit, bila kau tentukan arah dia, bukan bila duit tentukan mood kau. Simpan bukan sebab kaya, tapi sebab nak rasa tenang. Yang kedua, bezakan keperluan dengan kehendak. Kadang-kadang kita beli barang bukan sebab perlu, tapi sebab nak rasa lega. Tapi kalau tiap kali stres kita beli benda, lama-lama kita jadi stres sebab duit pula tak ada. Bila kita boleh cakap tak apa, tak perlu pun benda ni, masa tu kita dah mula menang lawan diri sendiri. Yang ketiga, buat duit kerja untuk kau. Maksudnya, mula labur, walaupun kecil. RM50 sebulan pun okey, bukan tentang jumlah tapi habis. Orang kaya bukan sebab banyak duit, tapi sebab duit dia bergerak walaupun dia tidur. Aku selalu cakap uruskan duit ni bukan pasal jadi kaya, tapi pasal kehidupan yang tenang, bebas dan tak terikat dengan tekanan kewangan. Bila kau tahu arah duit kau, kau sebenarnya tak tahu arah hidup kau.